Kau tengok, tak ke design dia macam design pokok. Keluaran model terbaru diorang, Xiaomi 70. Ada yang menarik pasal phone ni, tapi sometimes tu kenapa design pun satu hal. Hilang terus identiti sebuah phone flagship. Kalau tengok Xiaomi 15 dulu, design dia lagi clean, premium. Kalau Xiaomi 15, kamera bump dia jenis petak besar yang memang nampak timbul dekat belakang. Design dia pun lebih boxy. Kalau akulah kan, aku nampak Xiaomi 15 tu lebih gah kalau nak dibandingkan dengan Xiaomi 70 yang nampak lebih rounded sikit. Back panel kaca, frame, logo, sudut display yang rounded tu, semua nampak exactly the same macam iPhone. Aku rasa kat sini Xiaomi dah macam hilang originality sikit. Untuk Xiaomi 70 ni, dia guna display 6.3 inci M10 yang terbaru kalau dibandingkan dengan M9 dekat Xiaomi 15. Resolution pun still sama, 1.5K, masih ada LTPO dan 120Hz refresh rate. Tapi dia punya peak brightness tu boleh naik sampai 3500 nit. Tapi apa yang aku paling impress dekat Xiaomi 70 ni adalah dia punya bezel dia. Kalau ikutkan dulu, Xiaomi 15 dia punya bezel tu dah nipis dah, 1.38mm je. But now 1.18mm. Cakap pasal casing dia ni, yang casing dia orang bagi ni pun jenis transparent hard case. Okey lah. Tapi bila goncang-goncang tu dekat bahagian button tu, korang perasan tak, dengar tak bunyi kliki-kliki tu? And sorry to say, aku rasa murah. Untuk phone flagship, benda kecil macam ni boleh spoil mood weh. Aku rasa lagi bagus kalau dia orang bagi casing silikon je. Dari segi performance, korang tak perlu risau sangat pun. Versi standard dengan yang versi lain sebenarnya sama je, guna hardware yang sama, iaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. RAM pula jenis LPDDR5X dan storan UFS 4.1. So pengalaman aku sepanjang aku guna Xiaomi 17 ni, nak main game-game high graphic kan, contohnya macam Where Winds Meet, memang tak ada masalah lag ke sangkut-sangkut walaupun korang dah max setting. Tapi yang sayangnya, korang tak boleh nak monitor berapa FPS, berapa ping korang waktu tengah gameplay. Korang boleh monitor FPS tu by buka game turbo je. Sekarang ni kita borak sikit pasal kamera. Xiaomi 17 ni dia fokus dengan 4 sensor 50MP dalam kategori compact high-end smartphone. So kat sini selfie kamera pun dah upgrade. Untuk main kamera siang hari ni memang cantik, detail tajam je, warna vivid dia tak over sangat, dynamic range pun ok. So kalau jenis ambil gambar terus nak upload, memang dah kira puas hati dah. Selfie pun sharp, skin tone nampak natural, tak terlalu pucat, tak terlalu warm. Tapi kan, bila masuk dekat low light ataupun lighting yang campur-campur, dekat sini korang akan nampak inconsistency. Ada masa dia sharp, ada masa dia nampak soft sikit. Noise control pun taklah teruk sangat, tapi tak rasa wow flagship sangat. Cuma honestly aku agak kecewa sikit dengan ultra wide lens dia, and aku confused sikit dengan strategi diorang ni. Untuk Xiaomi 17, diorang bagi 17mm ataupun 0.7 times je. So bila korang nak ambil group foto, travel shot, cityscape, memang akan rasa sempit dah. Bila tukar daripada main camera ke ultra wide, korang boleh nampak beza detail tu. Main lens pun nampak crisp, ultra wide pun rasa kurang punch, edge detail pun tak sekonsisten. So kat sini aku rasa macam, aduh, ini langkah ke belakang dari sudut pandang. Korang kalau nak shoot video, phone ni support je sampai 8K 30fps. Cumanya kalau korang nak shoot log kan, just support sampai 4K 60fps. Untuk dia punya bateri pun kali ni dah upgrade ataupun lebih besar sikit. Kalau dulu Xiaomi 15 dengan 5240mAh capacity battery dengan 90W fast charging, dan kali ni 6330mAh capacity battery dengan 100W fast charging. Jadi aku memang tak boleh nak argue, 6330mAh dekat body yang compact macam ni memang impressive. Kalau heavy user kaki gaming, kaki scroll TikTok lama-lama ke kan, memang akan rasa beza sikit lah. Dari segi endurance pun yang ni memang upgrade paling jelas. Okay, kesimpulannya kat sini, untuk ultra wide Xiaomi 17 ni dia jadi lagi sempit kalau nak dibandingkan dengan Xiaomi 15. And dari segi dia punya design kamera dia ni nampak sangat macam pokok. And then casing yang dia orang bagi tu nampak murah. Tapi jangan salah sangka, aku bukan nak cakap yang Xiaomi 17 ni
tak bagus. Cuma dia tak rasa wow factor macam tu. Kalau korang jenis pentingkan design yang estetik, nak phone nampak lebih premium and clean, honestly Xiaomi 15 tu masih lagi nampak cantik. Tapi kalau korang jenis spec oriented, nak bateri 7000, nak chip terbaru, Xiaomi 17 memang boleh masuk list. So sekarang ni bergantunglah kat korang. Korang nak rasa premium and design yang lagi kemas ke, ataupun nak performance dan bateri yang paling besar dalam kategori ni. Aku nak tanya korang lah, kalau korang pengguna Xiaomi 15 sekarang ni, patut ke tidak korang upgrade?